Masa awal-awal kenal, punyalah penyayang. Memahami, hari-hari duk puji. Cuk. Nampak apa-apa yang pelik tak dekat sini? Sebab ini adalah permulaan online grooming. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya di sinilah pemangsa mula mengorak langkah mereka. Dan bila mangsa mula share gambar-gambar intim mereka, di sinilah pemangsa akan menggunakan sextortion ataupun pemerasan menggunakan bahan seksual. Mangsa akan diugut, kononnya gambar mereka akan disebarkan. Mangsa akan dimalukan, yang mana gambar-gambar yang dihantar tadi kini menjadi perangkap kepada mangsa. Mungkin akan ada yang rasakan mangsa tak cerdik, tak bijak, tapi sebenarnya ia bermula daripada online grooming yang nampak macam tak ada apa-apa tadi. Pada tahap itu, pemangsa cuba untuk bina rasa sayang, rasa cinta dan kepercayaan dalam diri mangsa mereka. Ingat, sesayang mana pun korang, jangan pernah kongsikan gambar intim dengan sesiapa pun. Sekiranya korang ada kenalan ataupun korang sendiri yang sedang berdepan dengan situasi ini, jangan ragu, jangan takut. Pergi membuat laporan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Menjadikan internet sebuah platform yang lebih selamat adalah tanggungjawab kita bersama.